Dan seterusnya saya juga memetik beberapa isu di kawasan. Saya terima kasih kepada Yang Amat Hormat Perdana Menteri telah meluluskan projek tempatan banjir lembangan Sungai Muar. Projek ini harus dipercepatkan, tender perlu ditelus dan pelaksanaan yang mengikut jadual supaya kita mahu menyelesaikan isu infrastruktur di Segamat ini adalah amat penting. Yang pertama adalah isu Felda. Kita ada 7 Felda di Palung Timur 1 hinggalah Palung Timur 7, di mana Palung Timur 1, 2 dan 3 adalah di mana peneroka yang menduduki. Palung Timur 4 ada kilang dan 5, 6, 7 adalah plantation. Dan ini berpuluh tahun kita ada isu-isu. Saya dalam dewan ini saya mintalah pegawai-pegawai Felda ini turun memantau, melihat apa yang berlaku di Felda ini. Isu-isu masyarakat, ada isu tekanan air, jalan-jalan penghubung, isu balai polis di Palung Timur ini masih belum diselesaikan. Mohon pihak pengurusan untuk meneliti isu-isu Felda di Palung Timur. Dan keduanya adalah lampu solar. Segamat memohon 350 lampu solar. Ada 10 kawasan saya yang perlukan ini.